Bagi aspek perbelanjaan pembangunan, angka yang dibentangkan telah menunjukkan tren menurun, iaitu pada tahun 2023 kita memperuntukkan sebanyak 96.1 bilion ringgit untuk tujuan pembangunan. Namun jumlah ini telah menurun kepada 84 bilion pada tahun 2024 dan kini untuk anggaran tahun 2026 hanya tinggal 83 bilion ringgit. Penurunan yang berterusan ini berlaku pada saat negara kita sedang merancang dan memulakan pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-13, yang mana bagi saya satu tempoh yang penting untuk melonjakkan pelaburan dalam infrastruktur pendidikan, kesihatan dan peralihan hijau. Kita faham bahawa kita perlu mengurangkan defisit, tapi angka ini telah menggambarkan bahawa pendekatan fiskal yang terlalu berhati-hati ataupun overly konservatif, yang saya lihat ada potensi untuk mengekang pertumbuhan ekonomi jangka sederhana. Dalam konteks global yang masih tidak menentu, negara kita sepatutnya menggunakan perbelanjaan pembangunan sebagai enjin pemulihan dan pemodenan ekonomi. Apabila kerajaan melaksanakan pelbagai langkah rasionalisasi, termasuk menjalankan subsidi bersasar ke atas minyak, diesel dan sebagainya, dan pada masa yang sama kita menaikkan kadar dan memperluaskan skop percukaian seperti SST, rakyat mengharapkan bahawa hasil tambahan ini akan diterjemahkan pada pembangunan yang lebih konkret. Perbelanjaan pembangunan bukan sekadar angka di atas kertas, ia adalah pelaburan untuk masa depan negara. Setiap sen yang dibelanjakan bagi membina jalan raya, sekolah, hospital, sistem pengangkutan awam dan tenaga hijau akan mewujudkan pekerjaan, meningkatkan produktiviti dan memulihkan keyakinan pasaran domestik. Apabila kerajaan mengurangkan peruntukan ini, kesannya akan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Apabila projek tertangguh, peluang pekerjaan akan berkurang dan pertumbuhan wilayah menjadi tidak seimbang. Oleh itu, saya menyeru agar kerajaan menilai semula dasar fiskal semasa dan memastikan rancangan Malaysia ke-13 dimulakan dengan semangat pelaburan yang kukuh. Jika kita ingin mencapai status ekonomi maju, maka perbelanjaan pembangunan mestilah dilihat sebagai pemangkin ekonomi yang elok ditambahkan, tetapi bukan beban kepada fiskal negara yang perlu dikurangkan.